Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim, Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amilan salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada petang atau malam yang penuh barakah ini. Dan seterusnya, terima kasih kepada Ustaz selaku pemudah cara kita sebentar tadi. Dan seterusnya, Yang Berusaha Tuan Muhammad Najib bin Datuk Seri Isa dan Seri Isa. Dan seterusnya kepada sahabat saya, saudara Jazimin, Khairul Jazimin, pengerusi surau, pengerusi apa? Taman. Dan seterusnya pengurusi surau dah, Ustaz. Yang Berusaha Tuan Pengurusi Surau, mohon maaf tak tahu namanya. Dan seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa taman ke, surau ke, ataupun ada jawatan kuasa lorong ke, sebab kadang-kadang ada taman tu dia ada persatuan lorong pun ada, tuan-tuan. Persatuan Padang ni pun ada. Wallahualam. Dan seterusnya kepada seluruh ayahanda-ayahanda, ibunda-ibunda, kekanda-kekanda, dan seterusnya abalong-abalong kawasan, kaklung-kaklung kawasan, abangah kawasan, kakngah kawasan, dan adida-adida yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan kesihatan yang baik, molek dan sentiasa di bawah lindungan Allah Ta'ala, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita sebentar tadi dapat menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dan yang paling pentingnya, subhanallah, malam pertama, hari pertama tahun baharu ini, subhanallah, hadirin semua berada di dalam rumah Allah. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita hadirin, pejam celik, kejap je kan, dah masuk tahun baru Islam, tuan-tuan. Kalau tahun baru Islam sekarang ni dah 1448 Hijrah. Sebentar tadi sebelum azan maghrib kita menunaikan bacaan doa akhir tahun. Dan saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan mesti mengingati bila tahun lepas ada baca doa akhir tahun dan awal tahun, tuan-tuan. Tuan-tuan, dah masuk tahun yang baru, tuan-tuan. 1448 Hijri ini satu angka yang Masya Allah. Kenapa saya kata Masya Allah? Maknanya sebagai satu tanda kepada kita yang Nabi SAW telah pergi meninggalkan kita lebih daripada 1430 tahun. Kenapa saya kata demikian? Sebab kita tahu kan kisah Nabi. Nabi terima wahyu daripada Allah ketika Nabi berumur 40 tahun. Kemudian ketika Nabi berumur 53 tahun, 13 tahun Nabi berdakwah secara sir ataupun berdakwah di kota Mekah, 13 tahun. Kemudian Nabi berhijrah. Maka bila mula dia Nabi berhijrah, maka disitulah titik tahun awal hijrah kita
Sehinggalah pada hari ini. Dan kita pun sedia maklum, Nabi hijrah ketika umur Nabi 53 tahun. Kisahnya Nabi wafat ketika umur 63 tahun. Maka 10 tahun selepas hijrah, maka Nabi masih ada. Tetapi hari ini 1448 hijrah, 10 tahun Nabi ada. Lebih daripada itu, Nabi tak ada, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Namun walaupun baginda SAW tak ada dipanggil sebagai wafat, tetapi kita yakin dan percaya hebatnya baginda SAW, individu yang disayangi oleh Allah Ta'ala, individu yang hebat dan diberi wahyu. Walaupun Nabi dah wafat, tetapi dua perkara yang Nabi tinggalkan kepada kita sehingga hari ini tanggungjawab kita kena jaganya sampailah di akhir zaman. Dua perkara ini tidak akan rugi, dua perkara ini tidak akan musnah, dua perkara ini dia tidak akan boleh berubah, dan dua perkara ini dia akan kekal sampai ke akhirnya dan boleh dimanfaatkan sampai bila-bila, tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Apa dua perkara ini? Sudah semestinya Nabi SAW nyatakan, kitabi wa sunnah, kitab aku, sunnah. Dan hari ini hadirin dan dirahmati, tuan-tuan baca doa akhir tahun, awal tahun. Jangan doa cakap orang yang kata bid'ah ni, tuan-tuan. Ya, jangan doa kata orang kata bid'ah ni baca doa akhir tahun, awal tahun. Kenapa? Basic Nabi ajar tak kita untuk berdoa? Ajar tak? Ajar. Kalau Nabi tak ajar kita untuk berdoa, mustahil kita tahu doa masuk tandas, doa keluar tandas. Tahu tak doa masuk tandas, doa keluar tandas, tahu tak? Kalau tak tahu, jangan lupa hafal. Tahun baru ni tuan-tuan, jangan buat malu. Atuk-atuk, acik-acik, bapak-bapak, omak-omak, jangan tak tahu tau. Anak murid sekarang, anak-anak hebat sekarang, dia punya hafalan dia terbaik. Perkara yang paling pertama, tuan-tuan, saya kata soalan UPKK sekarang ni. Siapa yang ada anak dah jadi 5 kan, soalan UPKK sekarang ni, hui dahsyat tuan-tuan, ya Allah, dahsyat. Yang ustaz yang ngajar UPKK kan, ustaz dengar UPKK tak? Tak ada kan? Ustaz yang ngajar UPKK ni, ya Allah, soalan dia dahsyat tuan-tuan. Anak saya dah jadi 5 tahun ni, dia tanya saya, ayah, siapa sahabat Nabi yang meninggal ketika perang Khandaq? Mampu, tak dapat dia nak jawab, tuan-tuan. Kan? Nak hafal yang 313 tu, nak hafal individu yang wafat ketika perang Badar pun tak hafal, tuan-tuan. Ini soalan dia, ya Allah, hebat budak sekarang, tuan-tuan. Lepas tu lah bila saya tengok soalan dia lain macam, tuan-tuan, subjek lain saya jarang hantar anak tuition. Kalau hantar anak tuition pun satu cikgu ya, tuan-tuan. Tapi anak saya yang dah 5 tahun ni, UPKK dia ada 3 topik tuition, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkanlah, 3 topik tuition. Punya saya risau UPKK tahun ni, tuan-tuan. Saya kata ke anak saya, kalau pembangang juga tak tahulah yang nak cakap. Sebab apa? 3 cikgu dia, cikgu tuition, cikgu kelas tu lain, cikgu tuition. Dia punya soalan, Masya Allah. Saya katakan demikian kerana apa? Sebab tahun baru 1448 Hijrah ni, cuba kita transformasi diri kita. Ya, transformasi atas apa? Untuk kita berubah jadi yang lebih baik. Nabi SAW daripada Mekah sampai ke Madinah, Nabi hijrah. Hijrah Nabi itu adalah daripada kota Mekah sampai ke kota Madinah. Yang bersama dengan Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab tu, tuan-tuan, kalau kita nak berhijrah, kita nak berubah, kita mesti ada teman. Itu pun adalah sunnah. So, tuan-tuan yang di hadapan saya, yang rasa masih bujang lagi, carilah teman segera, tuan-tuan. Ya, yang rasa masih bujang lagi, carilah teman. Nak berubah, mesti kena ada teman, tuan-tuan. Tapi teman baginda SAW ketika hijrah adalah siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang sahabat. Dalam masa yang sama, sahabat dalam masa sama adalah seorang bapa mentua Nabi SAW. Kan? Tuan-tuan kan, kalau ada anak perempuan, lepas tu ada sahabat,
Tuan-tuan sudi tak sahabat tuan-tuan kahwin dengan anak tuan-tuan? Sudi tak? Sudi ke tak sudi? Kan? Mudah-mudahan sudi lah. Itu pun sunnah Nabi tuan-tuan. Ya, sudi lah. Cuma nak beritahu, Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi tu lain. Hebat tuan-tuan. Kawan kita, no comment tuan-tuan. Ya, macam mana dia punya perangai. Tapi hebatnya Sayyidina Abu Bakar dengan sahabat Nabi dengan Nabi SAW, Masya Allah. Kan masa Nabi nak keluar, Nabi baca ayat apa? Nak keluar rumah masa berhijrah, Nabi baca ayat apa? Wa min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'alshaynahum fahum la yubsirun. Benar ayat ni? Surah Yasin kan? Jadi orang kafir tunggu depan rumah Nabi, kepung. Jadi Nabi ambil pasir, baca wa min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'alshaynahum fahum la yubsirun. Dan ayat ni pun boleh tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pakai keluar rumah malam bila bini tak izinkan tuan-tuan, ya, aku jadilah kan. Tapi masalah tuan-tuan, Nabi aja pakai pasir, tuan-tuan pakai liu, tu masalah tu. Itu yang langsung bini pun marah tuan-tuan. Ya. Wa min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'alshaynahum fahum la yubsirun. Dan ada juga ayat la tudrikul absar wa la yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tapi ayat ni jangan baca sangat tuan-tuan. Sebab guru saya ngajar, ada orang dia pergi baca ayat ni la tudrikul absar wa la yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ayat ni tuan-tuan supaya orang tak nampak dia. Jadi dia baca ayat tu ketika dia tunggu bas kat bus stop. Jadi bila dia tunggu pas kat bus stop, dia baca la tudrikul absar wa la yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tahan bas tu tak berhenti. Itu yang bas tu, dia angin dengan bas tu, kenapa tak berhenti? Yalah, salah ayat dibaca kan. Jadi dia baca, orang tak nampak dia tuan-tuan. Wallahu a'lam tuan-tuan. Ya, tapi kalau belajar tasawuf, ayat ni kena diamalkan. Macam saya amalkan ayat ni satu hari 9 kali tuan-tuan. Supaya apa? Supaya orang tak nampak kita punya kenakalan. Allah tak bukakan aib kita. Tapi jangan ngado pula, dah baca ayat ni saja buat nakal, itu parah nama kan. Dah baca ayat ni dia buat nakal lah, orang tak nampak kenakalan dia, tak boleh tuan-tuan. Dia tetap kena tahu lagi kita ni yang nakal ke tak nakal. Saya suka sebut tuan-tuan, orang ini orang nakal dia. Saya tak suka sebut orang jahat. Saya tak suka sebut orang jahil. Dan saya paling pantang kalau orang cakap dengan saya, Ustaz, macam mana saya nak berubah, dulu saya jahil. Saya akan kata dengan dia, sejak bila abang satu zaman dengan Abu Lahab? Sejak bila abang satu zaman dengan Abu Jahal? Sebab apa? Jahilnya adalah pada zaman jahil. Hari ni tak ada zaman jahil lah tuan. Ya, habis-habis pun nakal. Saya tak kata jahat kerana apa? Hari ini Allah izinkan kita tak dibuka aibnya. Orang yang tertentu hari ini kita nampak Allah dah bukakan aibnya. Jadi dia diuji. Hari ini kalau Allah uji kita, agak-agak apa berlaku tuan-tuan? Tak boleh nak kata apa tuan-tuan kalau Allah uji kita tuan-tuan. Syukurlah Allah tutup aib kita dan kita tidak diuji yang besar tuan-tuan dan rahmati oleh Allah. Sekurang-kurangnya kita mampu, Allah bagi kita ujian yang mudah untuk kita hadapinya tuan-tuan. Okey? So hadirin dan dirahmati oleh Allah, saya katakan demikian kerana apa? Perubah ini seperti mana Ustaz kata tadi, innamal a'malu binniyat. Saban tahun kita dengar awal Muharram detik permulaan penghijrahan Nabi dan umat Islam dari kota Makkah ke kota Madinah. Hijrah Nabi dah jelas. Tapi hijrah Nabi jelas mahu mempertingkatkan umat Islam. Hijrah kita ni tuan-tuan, cukuplah kalau kita mampu muhasabah diri kita sepanjang tahun sebelum, supaya kita perbaiki kepada tahun yang akan datang tuan-tuan. Itu pun dah syukur. Contohnya mungkin 1447 Hijrah, aku tak mampu untuk buat ibadah korban. Ini sikit ni amal soleh kita. 1447 Hijrah aku tak mampu nak buat ibadah korban.
Tetapi kita buat sedikit bermula daripada besok, kumpul duit, maka 1448 Hijrah kita berusaha nak buat ibadah korban, insya-Allah. Itu dia punya perubahan yang kita nak meningkatkan, tuan-tuan. Nak meningkatkan kita punya ibadat, nak tingkatkan kita punya usaha, tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, perkara yang paling pertama yang kita kena tingkatkan, tuan-tuan, adalah ruhiyah. Ruhiyah ni maknanya apa? Dalaman, tuan-tuan. Kena bertingkatkan dalaman kita. Kalau dalaman kita tak eloklah kita, tuan-tuan. Tapi kalau dalaman kita elok, alhamdulillah lah, tuan-tuan, dirahmati oleh Allah, insya-Allah. Okey? Dalaman kita kena elok. Tuan-tuan, di hadapan saya hari ini, hati dalaman kita ni dipanggil sebagai hati. Sebab tu jangan tinggalkan dia. Tuan-tuan, kalau tengok sembahyang tu, pada sujud terakhir, sebelum bangun tahiyat akhir, kita baca subhanallah wa bihamdih, betul? Jangan tinggalkan ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Pernah dengar ayat ni? Pernah dengar kan? Ya Allah, ya Tuhanku, yang membolak-balikkan hatiku, kau bolak-balikkan hatiku ni biarlah kembali kepada agamamu ya Allah. Kena hati-hati tu. Yang mukallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Baca doa ni, tuan-tuan. Tuan-tuan baca doa ni sunat Nabi SAW, ya. Sebab apa saya kata demikian? Hijrah ruhiyah itu mempertingkatkan dalaman kita. Dalaman kita ni apa dia? Hati. Dan saya pula hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya tak boleh dengar, tuan-tuan. Ada orang kata dia ni ustaz, mulut dia jahat tapi hati dia baik. Tak boleh dengar, tuan-tuan. Sebab Nabi, mulut Nabi tak jahat, hati Nabi pun tak jahat, tuan-tuan. Saya pun tak boleh dengar kata apa, dia ni mulut dia diam tapi hati dia, ya Allah, busuk. Tak boleh, tuan-tuan. Kerana apa? Sebab kita ni, jiwa dan raga kita ni dua-dua kena baik. Bila kita dua-duanya kena baik, tuan-tuan, padalamilah ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Pernah dengar ayat ni? Wala tamutunna wa illa wa antum muslimun. Yang ni kita biasa dengar pada dalam keadaan bila khutbah Jumaat, kan? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya Allah, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Kalau dengar ayat ya ayyuhallazina amanu dalam Al-Quran, baca ya ayyuhallazina amanu dalam Al-Quran, maka tanda ayat itu adalah ayat yang diturunkan di Madinah. Kalau baca ayat Quran ya ayyuhan nas, wahai orang yang beriman, wahai manusia, maka nescaya ayat itu adalah diturunkan di Mekah. Itu beza dia. Sebabnya apa, tuan-tuan? Sebab Nabi SAW, dalil Quran wahyu turun daripada Allah ke Makkah, dia tulis dengan ya ayyuhan nas. Turun dekat Madinah, ditulis ya ayyuhallazina amanu, tuan-tuan. Kerana apa? Dekat Madinah, di situlah Nabi SAW, ya, kita jelas mengajar orang dalam hukum fiqh. Dekat Makkah akidah, dekat Madinah hukum fiqh. Saya katakan demikian, tuan-tuan, dalam bab akidah. Hari ini tolong jaga. Tuan-tuan di hadapan saya dan juga saya, kita ada anak-anak, kita ada keluarga, sama-sama jaga akidah. Saya cakap demikian kerana apa, tuan-tuan? Perkara pertama yang berlaku dekat pejabat saya tahun lepas, di awal tahun, ada orang call ke pejabat saya, dia telefon direct, telefon pejabat saya dekat bilik saya. Budak ni kata apa dengan saya, tuan-tuan? Dia jawab apa? Ustaz, bapa saya Islam, mak saya Islam, dan saya Islam. Macam mana nak keluar Islam? Tuan-tuan, berani dia tipu pejabat kamu, tuan-tuan. Dia telefon direct, bapa saya Islam, mak saya Islam, dan saya Islam. Macam mana nak keluar Islam? Saya jawab apa, tuan-tuan? Saya tak nak jadi bersubahat. Bapa kau Islam, mak kau Islam, kau Islam, assalamualaikum. Saya letak tipu, tuan-tuan. Kalau saya jawab, saya bersubahat.
Kalau sengaja dia, kau pergi mahkamah syariah isi. Kau sebab tuan-tuan. Allahu Rabbi. Ini akidah yang kena jaga. Hari ini kena jaga akidah ni kerana apa tuan-tuan? Kita tak nafi sebab anak-anak hari ini dia ada apa? Handset, handphone. Kalau tak kawal, habis. Bukan tak bagi dia pakai handphone. Tak boleh nak kata zaman dia orang adalah zaman handphone. Zaman kita dulu, apa dia? Apa kita punya zaman dulu? Zaman saya sampai lah, apa nama ni? Video game kan? Orang kata PS2 tu dah kemudian lagi. Dulu kita apa kan? Yang dekat TV tu panggil apa? Atari kan? Atari, pernah dengar Atari kan? Zaman kita Atari setempat lagi lah. Sebelum tu tak ada lah Atari kan? Sebelum tu mainan dia apa? Tank-tank, main kotak kan tuan-tuan? Itu dia mainan dia. Pergi lepak rumah orang kan? Tuan-tuan pernah tak rasa tengok bola dulu, tengok ke rumah orang tuan-tuan? Pernah tak rasa? Pernah kan? Sekarang ni dah tak perlu risau, tengok bola dekat rumah sendiri. Sekarang ni tengok bola dekat handset ya tuan-tuan. Tahun ni bulan Jun dengan bulan Julai ni adalah satu ujian yang amat besar buat kita semua tuan-tuan. Ujian besar. Ujian apa? Piala Dunia tuan-tuan. Dahsyat Piala Dunia sekarang. Pukul 3 pagi. 3 pagi okey lagi. 6 pagi dia tak tahan dia tu. Kan? Esok nak kuliah subuh pun tak boleh dah tuan-tuan. Kan? Sebab apa? Orang kita tengok bola 6 pagi. Dia 3, 6, 9 dah boleh kan? Itu dia tanding tuan-tuan ya? Macam semalam game macam pesta bola 7-1, 5-1. Hari ni macam seri semua kan? Tak tahu lah. Tapi jangan risaulah tuan-tuan. Saya punya target final Brazil ke Portugal tuan-tuan. Ya? Sebab saya punya negara adalah Brazil tuan-tuan. Ya? Tapi saya rasa besok England macam kalah ya? Kan? Tapi tim kali ni macam gempa juga tau, macam Australia. Ui, saya suka tengok dia punya game. Kan? Tapi kita tengok Iran besok kan? Iran besok kan? Sekarang ni tengok kat handset dia, tengok bola tuan-tuan. Dahsyat. Tapi tuan-tuan ingat, tengok bola juga. Jangan lupa berzikir, jangan lupa baca Quran. Kalau tengok bola pukul 3 pagi tu, tahajud dulu 2 rakaat. Kan? Tahajud 2 rakaat, lepas tu tengoklah bola. Sambil tengok bola tu tuan-tuan, baca Quran. Apa salah dapat enggak pahala tuan-tuan? Ya? Tapi janganlah ngandor tengah baca Quran tiba gol menjerit. Tu tolong ulang balik bacaan dia tuan-tuan. Ya? Tengah baca Quran, contoh innal ladzina kafaru sawa gol, ulang balik tuan-tuan. Innal ladzina tu jangan disambung ayat tu, dosa gitu. Kita baca Quran biar betul-betul sikit. Okey? So diulangkan. Quran ni bukan apa tuan-tuan, sebab saya kata sebut tadi Nabi tinggal kita 2 perkara, kitabi wa sunnati, maknanya kitab Nabi SAW dan juga sunnah Nabi SAW yang dipanggil sebagai Al-Quran. Dan bila dalam Quran surah Al-Imran yang saya kata tadi, haqqa tuqati, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan sebenar-benar takwa ini kita kena rujuk daripada hadis Nabi SAW yang saya sebut tadi, ada berkaitan dengan hati. Seiringlah dengan Allah wa inna fil jasadi mudghatan, yang Nabi kata dalam riwayat Bukhari, ketahuilah dalam jasad itu ada seketul daging yang dipanggil sebagai hati. Hati inilah penentu segala-galanya. Sebab itu hadirin, kita nak belajar solat kita jadi khusyuk. Macam mana nak khusyuk solat? Maka daripada hati kita yang ikhlas. Tuan-tuan yang daripada rumah datang tadi baca doa hari tahun awal tahun, kerana apa? Kalau kerana Allah, alhamdulillah. Walaupun di sampingannya bukan sekadar kerana Allah, sebab tak sungguh nak tunggu makan gang tuan-tuan, tak apa. Ya, nak jamu orang makan tak ada masalah tuan-tuan. Kita ni budaya kita, kalau tak ada makan orang tak datang. Ya, kalau boleh sediakanlah makanan yang hebat-hebat. Akan datang kalau ada rezeki buat chicken chop. Ramai orang datang tuan-tuan. Ya, macam dekat KL, dekat Negeri Sembilan dia tak mampu nak buat lagi tuan-tuan. Dekat KL ramai orang infak untuk buka puasa. Kenapa? Orang infak buka puasa. Kan KL Selangor ramai orang infak buka puasa. Tiap-tiap hari ramai je orang datang.
Dekat kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya bertugas kat masjid dekat sana tuan-tuan, dia kata jemaah dia satu hari tak adalah ramai mana, 2,000 orang tuan-tuan. 2,000 orang dia kata tak ramai tuan-tuan. Masya Allah. Tapi menu ni gempak lah tuan-tuan. Ya, nasi berani, nasi Arab. Kita kat sini buka puasa dengan apa? Masak lomak kopi. Itu yang masalah itu. Masak lomak kopi. Lepas tu pula apa lagi yang masak tuan-tuan? Tolong masak kicap. Itu masalah itu. Biar buka puasa tu, buka puasa dengan gempak sikit. Macam kawan saya yang bertugas dekat surau PNB kan. Kau tahu dekat yang kat Bangsa tu, kan ada satu surau PNB kan. Surau PNB tu dia surau tapi dinaik tarafkan sebagai solat Jumaat. Tahun ni kawan saya kata jemaah dekat surau dia buka puasa kat situ tak ramai setiap hari. Lebih kurang dalam 5,000 jemaah. 5,000 lah. Saya kata macam mana kumpul infak? Tak tahu Ustaz. Kebetulan apa dia orang kata CEO TNB ni pun tahu dia memang suka benda-benda macam ni. Jadi adalah dana dia ke apa tuan-tuan. Orang datang, ya betul. Orang pergi buka puasa dekat situ. Tak adalah semestinya pergi kosong pun dah lah. Dia dah tahu buka puasa, lauk pun sedap. Dia letak duit kat tabung tuan-tuan. Masjid Hasanah dekat Bangi tu kawan saya kata belanja untuk buka puasa untuk aktiviti Ramadan berapa sebulan tu? Dia kata tak banyak, lebih kurang dalam 1.2 juta kan. Ada ke collection? Ada, subhanallah. Sebab apa? Hari ni sebenarnya ramai orang nak berinfak. Ramai orang yang nak bersedekah. Hari ni tuan-tuan buat majlis hari ni pun saya yakin ramai orang yang nak bersedekah. Sedekah mereka berbeza-beza. Macam hari ni Ustaz kata saya penceramah yang pertama merasmikan kapet anda. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab tu bila saya masuk surau ni tadi, bau tu nampak bau-bau tuan-tuan. Kan macam kita naik kereta kan, bau-bau kereta kan lain bau dia. Dia punya bau kapet dia pun lain dia bau dia tuan-tuan. Tu rasa macam lembut. Yo, tolong nak jaga ni. dia jadi kasar lah lopet ni tuan-tuan. Tapi subhanallah, kalian infak nampak macam simple. Mungkin tuan-tuan kata satu lot RM100, satu lot RM150, ataupun satu lot RM50. Tapi infak tuan-tuan yang sedikit tu tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan cuba hitungkan, kalau RM100 satu kaki persegi, berapa ramai orang yang jalan dekat tempat kapet yang tuan-tuan infak, tu banyak pahala dapat. Berapa ramai orang yang sujud di tempat tuan-tuan infak, Masya Allah, berapa banyak pahala tuan-tuan dapat. Berapa ramai orang duduk dekat kapet yang tuan-tuan infak ni, ya Allah, berapa banyak pahala tuan-tuan dapat. Itu berapa banyak orang, belum cerita berapa hari orang duduk, berapa hari orang yang menggunakan, berapa hari orang yang bermanfaatkan. Macam tuan-tuan infak kan, contoh kapet ni tuan-tuan boleh kenal. Macam saya pergi kuliah lah, kuliah kat masjid dengan surau, saya boleh kenal tuan-tuan orang yang akan duduk kat mana kan. Kalau orang tu dia suka duduk kat tiang tu dia akan duduk tuan-tuan. Ya, saya akan kenal orang tu kuliah apa saya kuliah tiang tu. Kalau ustaz ni biasa duduk kat sini dia duduk tuan-tuan. Sampai kalau saya pergi kuliah, tiba orang tu tak ada, baru saya risau tuan-tuan. Mana pergi orang ni kan? Orang ni meninggal ke apa kan tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Maknanya saya nak bagi tahu berapa hari, berapa kali orang manfaatkan. Masya Allah. Sebab tu jangan risau, jangan terdekut. Kalau ada surau masjid nak buat infak, sedekahlah. Tak kira lah berapa banyak tuan-tuan. Macam tahun ni orang buat ibadah korban, Masya Allah. Dikatakan di Negeri Sembilan meningkat orang buat ibadah korban. Tandanya apa? Orang Negeri Sembilan rasa banyak bersyukur dengan apa yang ada pada tahun ni. Ramai orang buat ibadah korban. Ya, cuma yang saya nak tekan, jangan pula kita nak buat ibadah korban, kenapa buat kat luar negara? Sebab apa buat luar negara? Sebab dia murah. Jangan kira macam tu. Kita kalau nak buat ibadah korban, biar ikut kepada kita punya kemampuan. Okay? Dan yang paling penting, kenapa buat kat luar negara? Luar negara dah confirm ramai orang miskin. Dekat negara kita tak ada orang miskin. Jangan cakap macam tu.
Ya, dalam negara kita ada juga orang miskin. Ya, dekat sana kita katakan orang miskin pendapatannya mungkin 500, tapi dekat kita orang miskin hari ini kita tak boleh kata pendapatan 500 adalah miskin. Mungkin lebih daripada tu pendapatan dikategori sebagai miskin. Kita pun tahu hari ini belanja macam mana tuan-tuan. Budak-budak sekolah belanja macam mana tuan-tuan kan? Oi, budak sekolah sekarang ya Allah, tak ada bawa pergi sekolah RM3 tu tuan-tuan. Ada tak budak sekolah bawa RM3? Tak ada mana lah tuan-tuan. Kan anak saya boleh kata ayah bagi RM3 ni zaman ayah lah. Ada tak ada? Gorang kita tengok tuan-tuan. Tapi tak boleh nak buat apa, itu perubahan hidup. Tapi saya nak berbalik tadi tuan-tuan, bila kita cairkan dengan dalam diri kita tu ada hati. Hati ni nak kena elok, nak kena lembut tuan-tuan. Ruhiyah ini dalam berhati ni tuan-tuan, tolonglah rajin-rajin kita belajar qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang berjaya di kalangan orang yang mukmin ini adalah orang yang solatnya khusyuk. Ustaz, macam mana nak dapat solat khusyuk? Cara paling mudah berjemaah ya tuan-tuan. Itu ya cara paling mudah. Kalau kat rumah gagah khusyuk tak semayang? Ikhlaslah tuan-tuan di hati. Khusyuk tak semayang kat rumah seorang-seorang? Tuan-tuan, khusyuk tak? Belum tentu. Sebab itu Imam Ghazali dan Imam Nawawi kata, hati manusia ini waktu dia paling tenang adalah waktu di antara maghrib sampai isyak. Sebab itu kalau boleh maghrib sampai isyak ni duduk kat rumah Allah, tenanglah hati. Time ni lah sesuai dengan kuliah tu. Hati tenang. Imam Ghazali, Imam Nawawi kata ni, maghrib ke isyak adalah waktu hati yang tenang. Sebabkan hati yang tenang itulah tuan-tuan, daripada kita kocik dulu sampai sekarang pukul 8 malam, apa yang keluar kat TV? Apa keluar kat TV? Berita perdana, betul tak? Kalau manusia itu sakit hati tengok berita, dia akan tenang gitu, tuan-tuan. Walaupun berita dia tak ingat, tapi dia akan tenang gitu, tuan-tuan. Waktu yang paling yang tak tenang tuan-tuan adalah pada waktu malam. Sebab itulah bila tak tenang pada waktu malam, dia patang berita apa? Berita dunia pukul 10 malam tuan-tuan. Dulu kita pada pukul 10 malam, kita nak elakkan daripada tengok berita dunia, kita tengok cerita apa pukul 10 malam dulu? Tuan-tuan, cerita apa? Cerita drama baru lagi. Bagus abang. Kalau abang betul tu, abang sehidup sama dengan saya. Pukul 10 malam kita tengok cerita apa? Wrestling tuan-tuan. Betul tak? Jadi kita pun tengok wrestling. Bila kita tengok wrestling, hati kita yang tak tenang tadi itu, kita tengok wrestling jadi tenang. Tapi jadi mengagur pun ada juga tuan-tuan. Kan? Sekarang mana ada cerita wrestling, tuan-tuan? Kan? Saya pernahlah search wrestling. Tiba bila buka wrestling kat YouTube tu, banyak yang wrestling perempuan ni, tu lah balik nak tengok tuan-tuan. Dulu kita tengok wrestling, kita terkenal apa? Ultimate Warrior. Lepas tu Hulk Hogan. Lepas tu The Rock tuan-tuan. Kan? Kita tengok dulu. Tapi saya nak beritahu waktu yang tenang. Waktu yang paling bahagia kan kita takkan ingat apa-apa tuan-tuan adalah waktu pagi. Kita bangun-bangun kita takkan fikir apa tuan-tuan. Sebab tu bila bangun pagi paling senang nak khusyuk. Jangan lupa ya, kalau boleh bangun pagi, lebih-lebih lagi kalau tengah malam, kita terponcing tengah malam, jangan tinggalkan solat tahajud 2 rakaat. Sebab tahajud 2 rakaat kelebihannya amat besar tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Buat sembahyang tahajud 2 rakaat cukup kan tuan-tuan. Bukan susah pun. Usolli sunatan tahajud wa ini adaan lillahi ta'ala. Baca surah Al-Fatihah rakaat pertama bersambung dengan surah Al-Kafirun. Kalau mampu baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah. Kalau mampu lah tuan-tuan. Ya, tapi janganlah Al-Baqarah Alif Lam Mim Allahu Akbar. Jangan dia tu lah. Ikut kemampuan tuan-tuan. Tahajud 2 rakaat. Dan saya nak beritahu juga, ini sunnah Nabi SAW. Kalau tuan-tuan mampu lagi bangun pagi sesodah yang pagi, tuan-tuan jangan lupa baca ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 191 sampai 200. Ayat surah Al-Imran 191 sampai 200. Ini ayat yang merupakan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, dalam bab wudu. Kan ada berita tentang apa?
Sebab di situ Nabi bangun pagi baca ayat Quran dalam keadaan yang tidak berwudu. Boleh tak baca Quran dalam keadaan tidak berwudu? Boleh tak? Boleh. Yang tak boleh sentuh Al-Quran. Kita tak hafal ayat tu, tak apa. Tengoklah dekat handset. Handset kita bukan Al-Quran, betul tak? Cuma adabnya bila kita tengok dekat handset, kalau boleh, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, adab kita bila baca Quran dekat handset, kita tak ada air semayang, kita buka ayat ni tuan-tuan. Tuan-tuan tengok kan? Kalau boleh jangan sentuh ayat. Scroll macam ni saja. Kerana apa? Sebagai adab kita dengan Al-Quran. Hidup ni kena adab tuan-tuan. Kan? Alif dal ba. Kalau manusia ni semua beradab, bergaduh tak manusia? Tak. Sebab tu kita pernah belajar dulu, di antara adab dengan ilmu, mana yang paling utama? Adab. Kita ajar anak kita bila beradab itu jumpa orang macam mana. Zaman dulu orang ramai datang ke rumah, kita dipanggil oleh mak ayah, wassalam makcik-makcik kau ni semua. Hari ni makcik-makcik datang, anak-anak buat tak tahu ya tuan. Dulu kita nampak orang tua, kita gerun tuan. Contohlah kan isap okok. Dulu kalau isap okok depan orang tua apa berlaku tuan? Telan okok tu. Punyalah takut dengan orang tua, takut orang tua beritahu kat bapak. Tapi budak sekarang bila dia tengok kawan bapak dia lalu lek jadi isap okok, siap isap pai apa tu? Bukan syibir tuan-tuan. Aduh. Sama-sama lah kita kawal Sebabnya kita dah wajar dah melarang orang untuk isap ini tuan-tuan. Ya, sebab benda tu banyak yang berbawa kepada kemudaratan. Pandai-pandailah masing-masing. Ya, kan saya cakap lebihkan ustaz, saya ni sokok kan. Kali nak kata apa lah tuan-tuan. Kalau boleh berhenti tuan-tuan. Ya, orang rumah dia kata bang, cuma abang berhenti sokok. Kalau abang berhenti sokok dah pakai Mercedes kita sekarang dah. Dan sekali laki dia tanya kat bini dia, yang kau isap kau tak isap mana Mercedes kau? Itu masalah kan tuan-tuan. Ya, so tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hati ni tadi perbaiki salatul khusyuk, waktu yang paling tenang maghrib sampai isyak, berusaha pergi berjamaah, insya-Allah dapat khusyuk. Waktu paling tenang lagi waktu subuh, bangun pagi, waktu paling tenang. Dengar, cubalah kita berjamaah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan kita tahu kan? Kalau kita sembahyang isyak berjemaah, maka kita dah sempurna separuh malam kita, tuan-tuan. Betul tak? Kelebihan kita. Kalau kita sembahyang subuh berjemaah, maka kita sempurna lagi separuh malam. Berjemaah ini tak kisahlah kalau tuan-tuan nak jemaah kat rumah pun, cubalah juga kat rumah gagak berjemaah tak? Kojot tak bini masing-masing yang bangun yang sembahyang jemaah dengan abang? Yang bini pula jawab, "Jangan bila kau jadi ustaz bang." Langsung tak ada berjemaah ya tuan-tuan kan? Okay, so berjemaah datang surau. Tuan-tuan kapek surau ni subhanallah tuan-tuan. Aircon tuan-tuan pun hebat ni. Aircon dalam tau. Aircon dalam ni kalau repair gagak cenuh tuan-tuan kan. Ya, manfaatkan elok-elok. Tapi janganlah pula aircon dalam ni dia ada 8 jemaah 3 orang. Jangan cik pasal. Kan, tapi yang tak tahan tu 7 aircon dipasang itu paling bahaya tuan-tuan. Ya, sama-sama lah kita manfaatkan rumah Allah ni elok kan. Siapa lagi nak datang rumah Allah tuan-tuan? Tuan-tuan kalau nak mengharap kepada orang lain tak tentu datang. Baik harapkan diri sendiri. Tu yang kisah yang orang dia buat lawak-lawak tu, dia lawak apa? Orang gila azan pukul 10 pagi je. Orang gila azan pukul 10 pagi, orang ramai datang. Dia cakap orang gila tu, kau ni memang gila lah. Memang dia gila. Tetapi dia orang gila jawab balik, memang dia gila, tapi korang lagi gila. Eden azan pukul 10 korang datang. Bilal tu azan pukul 6 pagi kau tak datang-datang. Itu masalah agak tu. Kan? Kenapa saya kata demikian? Bila kita nak power, kita asyik marah kepada Yahudi. Serang apa? Serang apa? Yahudi berserang apa? Palestin. Kekuatan umat Islam adalah dengan berjemaah. Sampai ada kisah tentera Yahudi pergi tengok masjid dekat sekitar Palestin.
Dia pergi tengok jemaahnya macam waktu subuh. Kalau dia katakan tengok jemaah waktu subuh banyak tu, dia semangat. Kenapa? Sebab dia pun sendiri tahu kalau subuh berjemaah ramai tuan-tuan, maka umat Islam ketika itu kuat tuan-tuan. Tapi kalau subuh banyak tu je, belum sampai tahap kekuatan. Kita pula kat sini kata, aku nak pergi Palestin, nak pergi serang Yahudi. Oh, maut tuan-tuan. Orang yang nak berjuang kat Palestin tuan-tuan, dikatakan wajib setiap orang yang nak berjuang, pertama solat fardu berjemaah. Solat fardu berjemaah yang pertama. Yang kedua, sehari baca Quran 1 juzuk. Yang ketiga tuan-tuan, bangun malam setiap hari tuan-tuan, bertahajud. Yang keempat dikatakan habis hafal dan baca hadis 40 Imam Nawawi. Agak-agak ada tak pempek syarat ni kat kita? Ada tak? Hadis 40 Imam Nawawi tak habis baca. Bila baca habis kedua, ustaz dah meninggal. Cari ustaz lain tuan-tuan. Kan, cari ustaz lain, kojak datang, kojak tak, langsung tak habis-habis tuan-tuan. Baca Quran satu hari 1 juzuk, agak-agak baca tak? Saya baca satu hari 1 Quran ustaz. Hebat. Macam mana? 3 kali surah Al-Ikhlas. Itu memang hebat tuan-tuan. Kan baca surah Al-Ikhlas 3 kali, umpama khatam 1 Quran. Masya Allah kan? Tapi satu hari 1 juzuk tuan-tuan. Kalau ditanya kat tuan-tuan di hadapan saya, agak-agaknya tahu tak dalam Quran ada berapa muka surat? Semua diam. Dalam Quran ada berapa muka surat? Kalau betul kita sayangkan Allah, kata-kata Salim bin Abdullah dalam kitab Hikam, tanda cintakan Tuhan iaitu Allah, cintakan Al-Quran. Kalau tanda cintakan Al-Quran, cintakan Nabi SAW. Tanda cintakan Nabi SAW, cintakan sunnah Nabi SAW. Tanda cintakan sunnah Nabi SAW, Salim bin Abdullah kata apa? Cintakan akhirat. Tanda cintakan akhirat ialah lupakan perkara dunia. Perkara dunia yang dimaksudkan oleh Salim bin Abdullah adalah perkara dunia yang tidak memberi manfaat di alam akhirat. Kalau contoh 3 perkara dunia, tak semestinya kita saja maklum, 1 tak ada manfaat, 2 ni yang ada manfaat, barulah kita boleh gunakan tuan-tuan. Macam kita kat dunia lah, kita belajar ilmu memandu kereta. Dia tak ada kaitan dengan akhirat, tetapi kita memandu kereta itu untuk mudah kita pergi ke masjid dan surau. Maka berkaitan tak dengan akhirat? Berkaitan. Itu kita kena tahu. Ilmu 3 ilmu kat dunia ni, 1 yang tak bermanfaat ni jangan digunakan tuan-tuan. Masya Allah. Itu yang saya kata tadi, kita Quran ada berapa muka surat? Kita nak khusyuk, rajin baca Quran. Tadi saya beritahu 191 sampai 200. Saudara-saudara bangun pagi bacalah yang Quran surah Al-Imran, itu sunnah Nabi SAW. Kalau Quran ini ada 604 muka surat, ada 604 muka surat. Satu hari baca 2 muka, Masya Allah. 302 hari dah khatam satu Quran. Balance 63 hari daripada 365 hari dalam setahun. Maka pada bulan apa? Bulan Syaban dan bulan Ramadan, maka kita khatam satu Quran. Cuba tuan-tuan buat kiraan, satu hari mulai daripada besok atau malam ni sebelum tidur, tuan-tuan baca satu hari 2 muka surat. Nescaya 302 hari sebelum Ramadan, pada bulan Syaban tuan-tuan akan habis khatam satu Quran. Itu dia punya basic. Kalau setahun 2 kali kita khatam Quran, Masya Allah. Kita hidup, Allah beri izin lagi 10 tahun, maka 20 kali kita khatam Quran. Masya Allah. Sekuat-kuatnya masa kita di alam barzah ataupun kita di akhirat, dalam malaikat tanya, berapa kali kau khatam Quran? Seingat aku dah baca Quran sebanyak 20 kali. Bermula daripada 1448 Hijrah, bila aku dapat Quran malam Hijrah, aku nak membaca Al-Quran, aku azam. Daripada malaikat tanya, berapa kali kau khatam Quran? Malaikat, aku tak nafi, aku khatam Quran baru sekali. Malaikat, bila? Dah 5. Masa bila? Nenek dan sediakan pulut kuning dan sambal merah. Itu yang khatam Quran. Aduh, tuan. Hari ni anak-anak muda, adik-adik yang ada di hadapan saya ni, tolong jaga Quran ni dengan baik. Hari ni pun mak bapak pun subhanallah, nak hantar anak pun sekolah tahfiz. Hebat sekarang ni tuan-tuan. Masya Allah. Hari ni kerajaan pening bala tuan-tuan.
Tahu tak pening kepala kenapa? Sebab nak memikirkan sekolah hebat untuk anak-anak sekarang. Sebab mak bapak hari ni semua nak hantar anak sekolah agama semua, tuan-tuan. Sampai yang sekolah aliran tahfiz pun sekarang ni padat. Ramai orang yang nak masuk. Dekat Teluk Kemang ni ada satu sekolah kan, sekolah Teluk Kemang tahfiz, tuan-tuan. Kalau secara umumnya pada zaman saya sekolah Teluk Kemang ni sekolah biasa-biasa je. Tapi sekarang tengok result budak macam mana, Masya Allah. Tahun lepas punya SPM, tuan-tuan, dikatakan adalah silibus. Orang kata pelajar pertama yang tak ada UPSR, tapi dia punya result tu semua mendadak. Allah Rabbi. Sebab tu hari ni bila saya tengok kan kawan-kawan yang ada anak yang berlepas SPM, dia orang pun post, Alhamdulillah anak aku dapat YTP, Alhamdulillah anak aku dapat universiti, Alhamdulillah anak aku dapat matrik. Ui, dahsyat, tuan-tuan. Tapi saya teringat dengan kata-kata almarhum Syekh Murtada. Almarhum Syekh Murtada pernah dengar kan? Mantan mufti kita. Saya suka sebut ni kerana apa? Masa saya kerja dulu, tuan-tuan, kelebihan almarhum Syekh Murtada ni, kalau tuan-tuan pernah hidup sama dengan dia, dia sentiasa buka pintu pejabat dia. Siapa nak datang, datanglah ke pejabat. Dia tidak pernah menolak orang yang nak datang. Itu kehebatan beliau, tuan-tuan. Tu saya kata, ya Allah, hebat dia. Kalau kita pergi ziarah dia, setiap kali saya pergi ziarah dia, mustahil dia tak bangun daripada kursi dia kalau dia hantar kita balik. Mana contoh macam ni kan, kita kat kursi kan, betul? Dia kat kursi, kita duduk depan dia sini, tuan-tuan. Kita dah habis borak dengan dia, kita nak balik, dia bangun daripada kursi dia. Walaupun dia dah, orang kata dah berusia ketika itu, dia bangun kursi dia, dia akan hantar kita sampai kat pintu. Ya Allah, hebatnya dia. Dia kata saya apa satu, tuan? Tengku, kau ingat, kau jadi pegawai, kau akan tengok satu hari nanti staf kiri kanan kau, orang bawahan kau, anak-anak mereka berjaya. Kenapa tu? Sebab keikhlasan mereka bekerja. Dengan kerja yang dia bersungguh, dia ikhlas demi untuk anak-anak, akhirnya anak-anak dia akan berjaya. Saya kata, ya Allah, betul apa yang beliau cakap, tuan-tuan. Hari ini saya tengok ramai kawan-kawan saya yang akak-akak dan abang-abang ni yang bekerja, yang pernah kerja bawah saya, tuan-tuan, yang kita tahu dia bukan grade yang tinggi, kerja biasa, tapi dia punya ikhlas. Kita pergi semua, dia buat kerja, kak, tolong kak buat benda ni. Okey Ustaz, siap. Tapi budak sekarang yang pakat adik-adik sekarang, weh kau tolong kemudian buat ni lah. Aduh, tak tahan tu. Akak-akak abang-abang ni tak pernah berkira, sebab dia tahu aku ni bekerja ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul dan juga pada pemerintah. Masuk pemerintah tu bila bekerja tu, kalau bos suruh minta kerja tu, dia buat ikut tugasan dia buat. Masya Allah, tak pernah ngelat. Hari ni bila tengok, ya Allah, hari tu pergi ziarah dia kak, anak yang sulung kat mana sekarang? Alhamdulillah Ustaz, dah jadi inspektor polis. Ya Allah, dah berkerjaya, Masya Allah. Dulu saya tengok sendiri akak tu, dia punya apa, tuan-tuan? Ustaz, apa contoh ni, bukan kita ceritakan negatif, tapi dia kata, Ustaz, boleh tak besok saya nak minta cuti? Cara dia cakap longkot tu kan, boleh tak saya besok nak minta cuti? Kenapa kak? Anak saya ni ada masalah yang ni, saya nak pergi tengok dia dekat sekolah. Okey kak, akak cuti. Habis anak kat mana? Kita ingat lagi situasi. Anak belajar lokek Pahang, Ustaz. Jauh je kak, habis kak ada duit tadi. Ustaz janganlah tanya saya ada duit, kata tak ada duit. Kalau Ustaz bagi okey juga. Habis tak tahan tu. Saya nak bagi tahu mereka yang susah ketika itu ikhlas kerja dan dia hormat. Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan, hidup dalam masyarakat, satu penegasan saya tahun hijrah ni, tolonglah kita sama-sama respect antara satu sama lain. Hidup kita ni akan berjaya bila kita respect antara satu sama lain. Zaman Nabi Zahir tak respect antara satu sama lain. Nabi Zahir, Nabi tidak merendahkan Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar paling usia pada dia, Nabi tak merendahkan, hebat. Yang paling hebat, Nabi tak merendahkan Bilal bin Rabah. Betul tak? Bilal bin Rabah seorang hamba, kan? Tapi Nabi menaikkan martabat Bilal bin Rabah, sehingga kata apa? Azan kau ni didengari malaikat di langit, tuan-tuan. Tak salah kita naikkan darjat orang-orang sesiapa.
Sebab kelebihan orang berbeza beza tuan. Saya kat depan ni mungkin kelebihan saya di sini. Tuan-tuan di hadapan saya mungkin ada kelebihan yang berbeza-beza. Kerana apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Respect ini paling penting. Sebab riwayat Muslim kata apa? Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai ialah Allah ialah yang berterusan walaupun sedikit. Saya katakan respect, kita hidup ni respect lah antara satu sama lain sampai bila-bila. Dan lebih kemas lagi saya nak katakan respect kekal tu tuan-tuan, istiqamah. Supaya tahun baru ni tuan-tuan, sama-sama lah kita beristiqamah tuan-tuan. Kita maintainkan kehidupan kita, kita banyakkan amal soleh tuan-tuan. InsyaAllah tahniah kalau orang sini buat wakaf, infak, kapel. Akan datang tak mustahil wakaf yang lain pula tuan-tuan. Dah ada wakaf ni, jaga, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya tuan-tuan. Manfaat baik-baik. InsyaAllah tuan-tuan. Hari ni tak perlu risau. Orang nak sedekah ada, orang nak sayang ada. Kalau orang tak datang surau, jangan marah dia. Tapi kalau boleh dia tak datang tak apa, yang penting duit dia sampai tuan-tuan. Sharekan QR tu dekat dia tuan-tuan, tak apa. Macam saya punya account bank, saya savekan QR masjid saya dan surau saya. Bila kita save kan, bila kita ada berlebih duit, boleh tak kita transfer? Sekarang ni boleh kan pakai QR. Tapi kadang-kadang kita sogan juga nak pakai QR ni. Bukan apa, bendahari tengok siapa yang masukkan duit tu. Ustaz Tengku, RM2 yo. Ada tu kan? Tapi tak apa, walaupun RM2, walaupun RM20, tapi ikhlas, InsyaAllah manfaat besar. Dan saya nak katakan yang terakhir ni tuan-tuan, nak datang kasih sayang, nak datang istiqamah, nak datang perubahan, jangan kedekut untuk bersedekah. Cara nak lembutkan hati adalah dengan bersedekah, walaupun sedikit tuan-tuan. Ya, waktu paling terbaik bersedekah sebelum subuh. Waktu terbaik sedekah sebelum subuh. So tuan-tuan datang subuh berjemaah kat surau, sedekah lah tuan-tuan. Tabung masuk duit, tabung tuan-tuan. Kenapa saya kata demikian? Sebab Hasan Al-Basri pernah berkata, seorang mukmin sentiasa berhijrah daripada kejahatan kepada kebaikan sepanjang hidupnya. Dan hidup kita ni perlu ada perubahan dari semasa ke semasa, daripada kejahatan kepada ke arah kebaikan setiap masa tuan-tuan, insya-Allah. Kita bukan apa tuan-tuan, kita nak supaya ingat ayat yang lain. Allahumma inni na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabri wa min fitnah mahya wal mamat wa min syarri fitnah masih wal dajjal. Pernah dengar ayat ni? Ayat ni tuan-tuan, ayat yang merupakan sunnah Nabi. Bacalah sebelum kita memberi salam pada tahiyat akhir tuan-tuan. Bila kita baca fil alamin innaka hamidum majid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sambunglah dengan Allahumma inni na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabri wa min fitnah mahya wal mamat wa min syarri fitnah masih wad dajjal. Ayat ini merupakan doa, ya Allah, jauhkan kami ini daripada azab api neraka, jauhkan daripada azab kubur, jauhkan daripada fitnah kehidupan dan kematian, dan jauhkanlah daripada fitnah masih dan dajjal tuan-tuan. Kerana apa? Kita nak kita hidup bahagia di dunia dan di akhirat tuan-tuan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya mengharapkan semoga apa yang saya sampaikan kongsi kepada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sama-sama kita perbaiki, kita hijrah menjadi yang terbaik agar iman kita menjadi iman yang kuat, ilmu yang kita belajar adalah ilmu yang benar, dan kita konsisten dalam beramal tuan-tuan, insya-Allah. Bila kita konsisten dalam beramal,
kita iman yang kuat, maka kita jaga akidah. Bila kita ilmu yang benar, kita menjaga syariat, tuan-tuan. Bila kita amal dengan konsisten, kita jaga kita punya ihsan, tuan-tuan. Sebab rukun agama ada 3, Islam, iman dan ihsan, tuan-tuan. Okey, jadi sekadar itu saja, tuan-tuan, perkongsian saya. Saya mohon maaf sekiranya saya ada masalah dan silap. Boleh maafkan saya, tuan-tuan. Yang baik amalkan, sampaikan, praktikan. Yang tak baik tinggalkan, kuburkan dan makam sini jangan dibawa balik, tuan-tuan. Sungguhnya yang baik itu daripada Allah. Yang lemah dan kuat itu kelemahan saya, dan saya akan cuba perbaiki menjadi lebih baik. Dan pesan kita bersama, tuan-tuan, anggaplah saya sebagai seorang anak yang berkongsi pada mak dan ayahnya. Anggaplah saya sebagai seorang adik yang berkongsi dengan abang dan kakaknya. Dan anggaplah saya sebagai seorang abang yang berbincang dengan adik-adiknya, tuan-tuan, yang dapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Okay, minta maaf semua, tuan-tuan. Dan akhir kalam saya, please think positive, we can be the best, but don't think negative, we can be the worst. Dan juga tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, tingkatkan ma'ruf, tinggalkan mungkar. Saya ucapkan tahniah pada semua di atas majlis yang dianjurkan pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.